Okay, first kita akan setting paper size A4. Seterusnya kita akan setting untuk margin. Tapi sebelum setting untuk margin, kita lihat dulu kita punya ruler. Ruler kita sama ada dalam bentuk inci ataupun sentimeter. Jadi jika ruler kita by default dia dalam inci, so kita tukar dia, pergi ke file, option, pergi kepada advance, scroll down, cari display, lihat show measurement unit. Okey. Di sini perkataan inci, sentimeter, milimeter, so kita pilih sentimeter. Okey. Yang nombor 25 tu, saya 50 ada limitan. Di sini. Okey, yang ni dia nak tengok kita paper yang kita dah open recent document tu, yang ni dia record dia show 25, so 50 maksudnya ada 50 lah, tak ada masalah yang tu. Yang penting kita nak tengok measurement kita ni Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian proofing untuk setting perkataan Melayu yang contohnya seperti teh, cik teh, lagi apa lagi yang ada sama dengan perkataan Inggeris tu. Sayang, saying, dia keluar tu kan. Okey. Dia buat autocorrect option. So di dalam proofing ni dia adalah dictionary. Sebenarnya dictionary. Dictionary ni sama ada tuan-tuan boleh gunakan third party software. Third party ni yang macam e-kamus dia orang jual tu, itu third party lah kita panggil. Okey. Dalam third party kalau kita install, macam mana pun dia akan implant di dalam dictionary ni juga. Okey, dia implant dalam dictionary. Dulu tuan-tuan boleh dapatkan dictionary ni bahasa Melayu percuma. Tapi sekarang ni saya tak tahu, sebab version 2010 ni dia dah outdated dah dengan 2007 ke bawah. So tak dapat lagi nak trace dia punya tempat storage dia punya dictionary, Malay punya dictionary. Dulu ada sekali saya offer dalam group. So kalau masa tu time orang download dapat lah. Sekarang dah tak ada lah. Saya ingat 2 tahun yang lepas kot. Okey, tak apa. Jika tak ada pun tuan-tuan boleh guna manual lah Okey, kalau lihat di sini ada perkataan autocorrect option. Nampak autocorrect option. Klik autocorrect option. Okey. Autocorrect English US. By default dia adalah English US. Okey, Malaysia biasanya kalau English kita guna apa? UK kan? Okey. Apa beza UK dengan US? Color. Perkataan spelling color. Kalau UK dia aja COLOUR. Betul? Kalau US COLOR. Label LABOUR. Semua dia ada OUR kan? So kalau US OR je kan? Okey, label. So lagi apa lagi? Label, color. So apa lagi perkataan yang organizations? Z and S. Betul? Kalau Malaysia guna apa UK? S atau Z organization? Okay, tuan-tuan ambil JUE kan? JUE, tak kira lah JUE apa pun kan, bahasa Inggeris kan. So waktu hantar tu kan, kalau ikutnya, kenapa saya rasa macam perfect tapi lecturer potong sebab spelling tu lah. Spelling tu main peranan. Saya masa kat UiTM dulu, lecturer saya ada bagi tahu. Dia tanya saya, you pakai English US ke UK? Saya cakap UK lah doktor. Kamu hantar saya semua US. So terpaksa potong perkataan. Bila kita dalam pengurusan dia banyak perkataan organisation kan. So label, apa semua kena potong. Matilah kan. Okey, jadi hati-hati. So di sini tuan-tuan kena pilih lah nanti Kalau UK guna UK semua, kalau US guna US. Okey. Dah masuk autocorrect option. Kalau lihat di sini, replace tag as you types. Okey, kalau tanda macam ni, automatic spelling tuan-tuan dah check semua.
Dia check ke atau uncheck di sini? Dia check siap kan. So sepatutnya kalau tuan-tuan nak guna bahasa Melayu, uncheckkan benda ni. So jadi cik teh dah tak akan jadi cik de balik lah. Boleh? Nampak ah? Okay, so uncheckkan benda ni. Jangan tickkan benda ni. Sorry lah, saya guna English US. Sebab saya belajar dalam English US. Selepas untuk Microsoft ni tak ada English UK. Semua paper English US. Saya sit pula exam untuk English US. Okay. Okay, ini adalah yang normally kalau tuan-tuan check di sini replace type. So kalau tuan-tuan tersalah type saja bahasa Inggeris, dia akan jadi about, dia akan replace jadi buangkan. So ini memudahkan kalau tuan-tuan buat penulisan bahasa Inggeris. Tapi jika dictionary itu dalam bahasa Melayu, tuan-tuan akan dapat juga perbezaan di sini. Bahasa Melayu punya tadi macam saying, sayang kan kita nak type kan. So dia akan autocorrect lah di sini. Tapi ni kita buang lah sebab kita tak nak kan. So nanti kalau tuan-tuan nak guna balik, check saja di sini. Okey, dah buang di sini. Ataupun nama, tuan-tuan boleh add juga nama kan. Nama. Okey. Contohlah, kalau saya type nama saya ada I di sini, nanti saya nak perkataan ni di-replacekan kepada Farihan. So tak perlulah saya type nama saya banyak kali. Dah nama saya panjang 25 aksara, 25 kali nak kena type kan. So tak perlu, tuan-tuan boleh masukkan dalam database. Ataupun kalau tuan-tuan di organisasi atau di office, asyik nak type nama bos ya, boring kan. So boleh masukkan dalam ni, addkan dalam dictionary dia. Klik saja add, nanti dia akan masuk dalam dictionary ni Okay, klik add je. So nampak dia dah simpan dictionary. Tapi bila kita check ini sajalah dia akan aktif. Bila kita uncheck ini, maksudnya perkataan ni dia tak ada efek. Okay, dapat bila kita check ni, baru dia akan ubah. Boleh? Okay, ini cik teh pada cik de. Di sinilah tuan-tuan akan ubah. Sama juga dalam Excel, PowerPoint dan juga Access Outlook Express. 5 produk office yang Macam mana nama tadi tu? Maknanya kalau kita type, kita buat kat replace name. Name tu masukkan. replace name ni. Kita nak type, jadi just tulis F, dia dah keluar. Ya, betul. Betul. Kalau kita type dia kena 3 perkataan. 3 huruf. 3 huruf F, contoh nama saya FAR. So dia akan paparkan nantilah list. Kalau contoh nak buat minit, kalau kita type banyak-banyak, lepas ni just buat 3 nombor tu, 3 huruf tu dia dah keluar dah. Kalau nak buat minit tu surat contoh kan. Nama orang. Nama orang, nama staff kan. Kita boleh masukkan banyak lah, add nama Boleh? tu. Boleh add semua. Maknanya Dia macam create shortcut lah kan. Ya. okay. So kita guna create shortcut. Kita buat dictionary kita sendirilah. Tu jadi kita boleh add dan kita boleh delete di sini Okey. Tapi pastikan yang nak replace tu, okey, replace perkataan yang salah dengan apalah. Contoh ini contoh. Macam FEILD yang sebenarnya apa? FIELD, fail. So di sini So kita buat di sini. Replace perkataan apa jadi apa di sini. Boleh? Ada long spelling dengan dia lah. Ya, kena masukkan. Okey. Tapi kalau kita uncheck yang ni, maksudnya dia dah tak tunjuk. Dia tak show. Boleh Satu lagi dia akan ada, nampak tak yang underline. Kalau tuan-tuan type banyak-banyak, apalah perkataan ni ada underline tu. Itu maksudnya perkataan tu salah tu dia punya spelling. Okey, salah dia punya spelling. So kita boleh check. Kalau kita guna dictionary bahasa Melayu, dia auto check di bawah tu. Okey. So ada underline tu maksudnya perkataan tu salah. Salah lah ejaan itu. Manual kan tukar. Okey, nanti kita nampak. Okey. So faham di sini? Okey, saya klik saja okey. Dan seterusnya okey lagi sekali. So balik kepada dokumen kita asal, tuan-tuan akan dapati ruler ni telah ditukar kepada sentimeter. So saya akan cuba satu di sini, saya akan add satu cik teh. Tengok dia nak ubah tak? Dia ubah tak pada cik de? Tak ubah kan?
Okey, sekarang ni saya cuba balik on lagi sekali kita untuk lihat dia punya betul ke Cik Farhan cerita ni. So kita tengok saya tak di sini, saya check dia okey. Cik Teh dia tukar jadi Cik De. Kalau dulu kan, dulu punya style saya duk tengok lah, saya nampak kan. Okey. Betul tak? Hubung inverted comma ke apa atas tu yang tak nampak yang Excel kan. Kosong. Excel biasanya kosong tak boleh masuk kan. Tak boleh masuk kosong, so orang letakkan tanda ni. Tanda-tanda ni komputer akan baca sebagai satu kod. So dia akan faham benda tu nak di-display kan. Tapi zaman sekarang ni dah tak pakai lah, dia dah kira aksara ni kalau ikut. Okay, so jadi tuan-tuan buang sini, pergi balik kepada option proofing, autocorrect option, uncheckkan benda ni. So okay, dah siap sini. Sini kena ubah balik lah Dah selesai bab ruler dan yang ni Okay, so saya delete. Okay, sekejap. Mana si